berita atau fitnah. Apa dia menyebarkan berita? Melaporkan sesuatu yang memang benar berlaku. Itu adalah berita. Tetapi menyebarkan fitnah adalah melaporkan sesuatu yang tidak benar berlaku sebagai benar berlaku. Ini adalah fitnah. Ya? Baik, next. Bagaimana dia bermula? Dia bermula dengan pandangan pribadi seorang peminat Sheila dalam Instagram. Jadi peminat Sheila ini, dia menyatakan konsert Sheila Hamzah kenapa tiada liputan dalam media Melayu. Okey, boleh kita tengok? Sinilah bermula. Cuba lihat dekat sini. Mana pointer? Okey, saya pakai jari boleh? Sampai tak? Okey. Okey, Sheila Hamzah fotografi. Ini peminat Sheila. First and foremost, we would like to thank all media who came to Sheila's first ever concert last weekend. Special thanks to the Chinese media in Malaysia and China who did a full coverage of the concert. We were wondering what happened to the Malay media. We are not one-sided party, but looking at the coverage done by the Chinese media, it shows how much they adore and treasure Sheila as a Malaysian artist, though she is not a Chinese herself. Do Malay media more interested in gossips than covering the achievement of their own born artists? What say you people? Ini adalah pandangan daripada Sheila Hamzah fotografi, iaitu salah seorang peminat Sheila Hamzah yang diletakkan di dalam Instagram. Dia merujuk kepada apa? Konsert pada 13 hari bulan, 14 hari bulan, hari Ahad, hari Isnin barulah keluar dalam berita. Ini 5 write-up yang besar. Sinchu Daily keluarkan dalam front page, yang lain cover yang besar dalam tempoh pada hari berkenaan. Berita bahasa Melayu pun ada juga, tapi Sheila Hamzah mengaku sudah dimiliki. Hati sudah dimiliki. Jadi daripada sinilah, dengan write-up yang besar ini, dengan satu topik yang bukan tentang konsert keluar. Ini adalah pandangan peribadi peminat Sheila Hamzah. Saya ulangi, pandangan peribadi peminat Sheila Hamzah. Dia tulis tentang Sheila melalui Instagramnya menyelar tindakan media bahasa Malaysia yang tidak membuat liputan dan menyokong konsert pertamanya. Sebaliknya, Sheila menyindir media bahasa Malaysia lebih cenderung membongkar cerita peribadi dan kontroversi mengenainya, termasuk isu cinta berbanding liputan berkaitan kerjaya. Jadi kalau you tengok dekat sini, Sheila melalui Instagramnya, dia tidak gunakan sini peminat Sheila. Peminat dia tak pakai dah, sebab tak ada value berita. Jadi Sheila, jadi seranglah kepada Sheila. Next. Luahan hati wartawan murai terhadap sikap buruk peminat Sheila Hamzah. Ini dah berkait ramai orang lah dengan topik yang ada. Kenapa ini bermula? Sebab Sheila memuat turunkan, maknanya repost. Dalam aplikasi ini berlaku repost pandangan peminat itu tadi. Sheila repost. Jadi daripada situ peperangan, bukan peperangan lah, maknanya pertikaian itu berlaku di Instagram Sheila pula dan juga peminatnya. Patah balik. Cuma kita tengok ayat ini. Elina Ali, jangan kurang ajar. Itu nasihat aku pada peminat Sheila yang tidak menggunakan akal fikiran dan tahu nak menembak wartawan hiburan secara membabi buta. Sejak dari pagi tadi aku berdiam diri, tak mau berkata-kata. Kemudian ini adalah Tengku, sahabat saya ini, Tengku Khalidah, Tengku Bidin. Nasihat percuma saya kepada artis Malaysia, nak bercakap ke, nak menulis ke, sila pakai otak jangan pakai kepala lutut. Sheila Hamzah ni, dia tak jemput media Melayu ke konsert dia. Bila media Melayu tak datang, kau dah meroyan kenapa dik? Bilalah kau ni nak membesar dik? Awas, jangan main-mainkan kerja kami Sesedap rasa je kata wartawan Melayu minat kepada story gosip je, baru nak naik sikit dah mula besar kepala lah tu. Ini yang dinyatakan sendiri oleh rakan media kita. Next. Tak apalah, itu saya nak bagi tahu, saya review apa sebenarnya berlaku. Ini adalah sensitif untuk orang Islam. Sebenarnya kami memahami faktor mengapa media Melayu barangkali tidak dijemput, kerana difahamkan ia mendapat tajaan daripada syarikat judi nombor 1 negara yang memahami isyarat bahawa media Melayu perlu ditapis sensitivitinya.
Tak apa, next. Nanti boleh review balik sebab semua ada kereta ni. Baik, bloggers dan media mainkan isu konsert Sheila Hamzah ditaja oleh syarikat judi. Dalam penulisan, dalam kewartawanan, ada ayat untuk membela diri, tapi timbulkan isu tapi untuk bela diri. Bagaimana cara untuk bela diri? Kami difahamkan, maknanya kalau apa-apa tindakan nak ambil tak boleh sebab dia mendengar daripada pihak lain. Jika jujur, dapatkan fakta yang sebenar, memang ditaja oleh syarikat judi. Yang itu saya lebih hormati daripada berselindung kepada kami difahamkan. Supaya kalau nak ambil tindakan pun, bukan kami cakap, ada orang cakap. Tetapi bila sampai pada media ni, sampai kepada publik, orang awam, dia tidak menilai ini sebagai secara teknikal tadi. Dia terus mengambil ini sebagai satu keputusan. Ini adalah sah, betul ditaja oleh syarikat judi. Apa terjadi kepada saya, satu family, Sheila Hamzah dan family kami? Apa terjadi pada kami? Kami dituduh melakukan perkara yang bertentangan dengan agama yang kami anuti. Okay, next. Adikku, Sudir, JD, Malia Surip, lepas tu yang berselindung di sebalik nama Kak Pora, dah banyak lagi lah. Okay, saya tuju kan? Saya bercakap sampai habis suara mic. Suara saya ada lagi. Jadi saya sambung boleh? Boleh ke tak boleh? Macam tak berhati je, boleh ke tak boleh? Saya bukannya marah, semua cerita pernah kamu lakukan dalam tulisan kamu. Ada tak satu kejayaan besar yang pernah kamu lakukan dalam tulisan kamu yang telah mengangkat nama negara ke peringkat antarabangsa? Ada tak tulisan-tulisan ini angkat nama Malaysia sampai ke peringkat antarabangsa? Penulis ini, saya sebut penulis ini, apakah sumbangan, iaitu satu sumbangan yang besar yang pernah kamu lakukan yang patut kami semua teladani? Ada tak? Jadi soalan ini saya tujukan artis walaupun tak sehebat mana baru sampai ke China, okay? Dan artis yang lain telah berjasa menggunakan media muzik mengangkat nama Malaysia ke peringkat antarabangsa. Penulis-penulis yang terkait dalam isu ini, saya nak tanya, penulisan awak dah sampai ke mana? Berikan atau kakak berikan atau abang berikan atau pakcik berikan, kita tak tahu Sheila Hamzah yang peminat ni siapa latar belakang dia. Okey, tuduhan yang kamu berikan ada salah, adalah tidak benar. Kami sebenarnya menulis kerjaya lebih banyak daripada tulis tentang gosip. Dalam data penulisan kami sepanjang tahun ini, bagilah fakta tu semua sebab kamu yang menulis. Kami dapati, contoh, kami dapati 79% menulis tentang kerjaya, cuma 21% saja gosip. Buktikanlah, tunjukkanlah. Masyarakat kita pun semua dah bijak, tunjuk. Sebab you ada capacity untuk menerangkan, dan tunjukkanlah kepada peminat ini pandangan dia salah. Tetapi kenapa menyerang Sheila? Kenapa menyerang Sheila Hamzah? Apakah dosa Sheila Hamzah? Kerana repost pandangan? Adakah negara kita bukan demokrasi? Kebebasan memberi pandangan itu satu kesalahan? Bagaimana pandangan yang dilontarkan oleh bloggers-bloggers dengan tajuk-tajuk yang panas atau tajuk-tajuk yang boleh disangsikan dan boleh menjadi medan atau ruang atau platform untuk orang bergaduh di dalamnya? Kenapa tidak persoalkan ini? Adakah pandangan pribadi peminat Sheila ini satu kesalahan? Kalau dia salah, ayo kita beramai-ramai betulkan. Jawapan kami, Sheila Hamzah tidak kecam media Melayu. Sheila repost pandangan peminat. Sheila Hamzah tidak kecam media Melayu. Okey? Dapat jawapan ni? Ini jawapan kami sendiri ya. Bukan ada pokok tambah tak, sebab dia tak ada diulas ke apa semua tak. Ini yang tepat. Yang kedua, soalan yang kedua, kenapa Sheila Hamzah tidak jemput media Melayu? Apa jawapan kita? Jawapan kita, Sheila Hamzah base di China. Sheila balik ke Malaysia semata-mata untuk buat konsert. Kami balik 3 hari. Dalam 3 hari itulah Sheila akan praktis dengan dancers, dengan musician dan buat rehearsal untuk konsert. Okay? Urusan jemputan dibuat oleh penganjur. Penganjur memaklumkan kepada kami, mereka iaitu Mega Ultimate telah membuat jemputan. Jadi list ada pada penganjur. Kita boleh ambil straight. Sebenarnya isu ni kalau tak dibesarkan pun boleh pergi dekat penganjur, mana list jemputan boleh tanya pun. Tapi tak best tanya sebab tak ada nilai berita. Baik hantar Sheila dulu.
Okey? Jadi hari ni boleh tanya, you dah berada di Mega Ultimate, penganjur di sini ada, you tanyalah, dia akan tunjukkan list di mana dan apa yang berlaku. Baik, next. Okey? So, kalau dekat sini saya boleh highlightkan, ini yang dimaklumkan pada saya, dari sisi pada saya, jemputan media pada 4 September. Konsert ditaja oleh syarikat judi. Sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu, saya sangat tersinggung apabila rakan-rakan yang saya hormati dalam industri dan penulisan, iaitu artis dan wartawan ni, kita kerjasama dah lama dah. Saya pun ada di antara penulis ni, dia orang tak lahir lagi, saya dah keluar TV dah. Ada juga yang masih lagi budak-budak, saya dah appear on TV dah untuk 32 tahun yang lalu. Okey, jadi saya sedih bila menghantar mesej ini, satu serangan yang boleh menyebabkan mencemar nama baik Sheila Hamzah sebagai ikon tahun dalam industri. Saya rasa sangat tidak dihargai oleh orang-orang yang menulis ini. Bukan alam wartawan, saya tidak melihat sebagai profesional wartawan, tapi orang inilah. Okey, jadi soalannya, kenapa konsert Sheila Hamzah ditaja oleh syarikat judi? Jawapan kita, tidak benar. Beberapa orang reporters dan bloggers telah dengan sengaja memfitnah Sheila Hamzah dan penganjur konsert. Saya tegaskan dekat sini, ini bukan gosip, ini adalah fitnah, menuduh kami, menganjurkan. Maknanya bapa Sheila ni tak fikir ke apa kesan dia? Ini jawapan kita. Kami beriman kepada Allah. Rezeki kita Allah yang tentukan, bukan kumpulan reporters yang berpakat ini. Ya, tiada siapa pun boleh memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah. Ini pendirian kami. Kalaulah dengan boikot itu boleh menjejas apa segalanya, semuanya kami redha. Tapi ingat, rezeki datang daripada Allah, bukan daripada penulis yang memfitnah kami. Next. Visi kami, walaupun kami diserang sebegini rupa, seolah-olah untuk menamatkan apa sesuatu yang telah kami lakukan. Mungkin sumbangan kami ni kecil saja pada negara Malaysia tercinta ini, tapi kami telah melakukan ke tahap yang kami mampu. Kalaulah dengan repost itu, dengan repost oleh Sheila itu menjadi satu dosa besar, maka dia perlu dihapuskan melalui pakatan ini. Kami redha. Tapi kami akan terus berjuang dalam bidang seni untuk mengangkat nama Malaysia ke tahap tertinggi yang kami mampu. Apabila Allah menjemput kami nanti, inilah legasi Endi Lala dan Sheila Hamzah untuk generasi akan datang. Kami akan yang buat blog tu kan, pakai nama lain kan. Dan yang itu saya rasa belum dijelaskan betul ke. Jadi saya rasa perlu kalau dijelaskan di sini supaya semua orang faham, lebih faham keadaan sebenar. Sebenarnya isteri saya mengambil pendirian selepas trauma dengan peristiwa masa lalu. Dia kadang-kadang tak tahu yang mana kawan sedang bercerita, yang mana berbual. Dia rapat dengan rakan-rakan media, isteri saya. Tapi masa bila sebenarnya bertanya khabar, masa bila ketika dia interview. Kadang-kadang tanya, Kak Zee apa khabar, cerita-cerita besok. Menurut Ibu Sheila Hamzah ketika di interview, belum ada. Jadi dia banyak kali terperangkap memberi jawapan, dia berbual biasa je, tapi dia menjadi satu interview. Jadi dia takut salah membuat keputusan. Hal-hal yang berkaitan dia abah je lah jawab, jadi dia tak jawab. Sama ada telefon ke melalui mana-mana pun berkaitan itu dia tak jawab. Okey. Jadi tentang akaun itu sebenarnya kami pun tak tahu. Dan akaun itu saya sebagai suami, saya nak bagi tahu, Fauziah Sarman adalah saya punya ex-girlfriend yang sekarang dah jadi isteri saya. Akaun itu bukan kepunyaan beliau. Kami sebenarnya teruja di peringkat awal dulu. Ramai peminat yang buka akaun mewakili Sheila Hamzah ni, termasuk satu daripada akaun yang sampai hari ni kami tak dapat jawapan siapa dia, iaitu Sheila Bar. Bila kami pergi seluruh China, baru pergi dalam beberapa minit, satu saat dah upload dah. Yang mana satu Sheila Bar? Kami tak tahu sampai sekarang. Kami tak tahu. Jadi fotografi ni pun salah satu daripada peminat yang kita tak kenal pasti dengan jelas, tapi yang jelas merujuk kepada soalan saudara Nas tadi, adakah akaun itu
dikendalikan oleh isteri saya? Jawapan saya, bukan. Okay, soalan lain? Instagram yang status Instagram tu, sebab dia boleh memberi tanggapan yang bila Sheila repost yang Sheila bersetuju dengan status tersebut. Okey, biar Sheila jawab dulu. Okey. Okey, terima kasih untuk soalan tu. Sebenarnya dari why Okey. sebenarnya saya repost kenyataan tu daripada Sheila Hamzah fotografi adalah kerana bila saya baca meneliti setiap ayat dia, ia merupakan satu pertanyaan. It was not a statement. It was a question. Jadi saya rasa macam seperti ada macam post yang lain sebelum ni macam if I actually rasa macam it makes sense, tapi it's a question. Macam ada pertanyaan benda tu pada diri saya sendiri juga. So why not I just repost? So bila nampak kan dia punya banyak orang oh apa ini kan, itulah. Tetapi memang benar Sheila sendiri yang repost pandangan peribadi peminatnya itu. Jadi kalau saya nak tambah sini, itu jawapan Sheila. Yang saya nak tanya, adakah kandungan itu salah? Maknanya pertanyaan itu yang mendakwa tulis gosip lebih banyak daripada tulis kerjaya, adakah itu salah? Saya pulangkan balik kepada media yang terlibat untuk memberi jawapan dia. Okay? Sebab dia satu pertanyaan yang media sendiri boleh jawab ikut fikiran Sheila. Okey. Adakah kami akan minta maaf? Okey? Kalau repost itu mendatangkan rasa tersinggung yang amat sangat kepada rakan-rakan media yang berkaitan, saya selaku manager Sheila Hamzah daripada kecil sampai sekarang sebagai ayah Sheila Hamzah, mewakili Sheila Hamzah Tetima Berhad untuk topik itu, soalan itu, saya rasa untuk menjernihkan keadaan Sheila, kami wajar minta maaf kalau repost itu mendatangkan salah sangka ataupun pertikaian. Tetapi secara peribadi saya melihat bukan isu untuk memanjangkan pandangan daripada orang ramai ini. Kerana soalan saya pun belum terjawab. Mungkin lepas ini, adakah kenyataan itu salah? Yang diutarakan oleh peminat Sheila Hamzah itu salah? Jago dalam industri ni. Sebagaimana yang selalu kata Sheila masih mentah. Masih mentah, masih tak umur betul. Tapi dalam industri dah 14 tahun dah. Betul. Okay. Dan saya apabila ditegur tindakan saya itu tidak wajar dan saya tidak matang dalam mengendalikan sesuatu benda, bagi saya kematangan tu tak ternampak pada umur dia lah. Ya, bukan. Jadi saya apabila mereka mengaitkan artis-artis lain contohnya untuk memberi pandangan tentang diri saya, walhal ada segelintir antara mereka yang tak pernah pun minum kopi dengan saya, tak mengenali saya dengan rapat, cuma mengenali saya mengenai nama. Saya rasa itu sangat lebih tak matang kot untuk for media to do that. But saya boleh minta maaf sebagai yang lebih muda. Sebab motif kita adalah menjernihkan keadaan. Jadi yang pertama itu, saya dah beritahu, saya secara peribadi, saya tak nak pengaruhi keputusan Sheila. Secara peribadi, Sheila perlu minta maaf untuk menjernihkan. But I want to add on one more thing. The reason why saya pulang ke Malaysia, padahal memang saya ada kerja di China, for this PC adalah saya sangat tersinggung dengan tulisan yang media katakan, khususnya Akbar Cosmo cakap yang konsert saya ditaja oleh syarikat judi. Itu betul-betul mencalar reputasi saya sebagai seorang Muslim, sebagai saya yang berhijab, dan sebagai ayah saya yang begitu mendukung budaya dan agama. Itu yang paling penting sekali bagi dia, dan tiba-tiba saya buat benda yang di dalam pengetahuan dia and benda tu salah. Jadi sebagai saya yang saya melakukan perkara ini, saya membawa nama Malaysia ke mana-mana saya pergi adalah seikhlas hati saya, tanpa saya meminta apa-apa pun
daripada sesiapa pun, walaupun kami menggunakan expenses kami sendiri, is not even from anyone, dan saya bergerak dekat sana tu secara sendiri, dan saya tak minta. Saya melakukan tanggungjawab saya ni sebagai saya seorang yang sangat cintakan negara, dan saya rasa sebagai duta kecil. Kalau saya anggapkan diri saya ni because of this, itu benda yang paling suka untuk Sheila tengok, and untuk orang yang ada keluarga, sungguh pun, if you don't care about me, it's okay. But untuk orang yang ada keluarga, ada anak, isteri, ada adik-beradik, and what if keluarga anda, anybody, even your friend difitnah seperti ini, what will you feel? And untuk diketawakan oleh wartawan lain, it's not like I don't know what you guys wrote about me, okay? But untuk diketawakan, diperlekehkan, if you don't like me, you can just straight away to my face that I hate you. It's like I seriously don't want to write anything about you. I don't give a shit about you. I'm so sorry for my French. But don't come near my parents, because they treat me well and they taught me really well, and I've never ever even once lupakan Malaysia. Malaysia always in my heart, and I know where I stand. I always stay grounded. If you ever think that just biasa mendongak ke langit, lupakan orang lain semua, you guys are wrong, seriously. And this is really unacceptable. Okay, thank you. Pertama sekali, as I said before, bila saya baca balik penulisan daripada Sheila Hamzah fotografi, saya merasakan pandangan dia sebagai seorang peminat tu adalah satu pandangan yang very honest. Itu daripada pandangan mata dia, and Sheila sangat appreciate pandangan itu, you know. So saya rasa macam pandangan itu boleh membuka minda my fans, because saya tujukan pandangan itu untuk my fans supaya berfikir apa lagi yang kita boleh improve, apa yang kita boleh avoid, you know, things like that. Jadi itu adalah niat saya, adalah untuk apa yang kita boleh perbaiki, because we are all not perfect, and industri kita sangat kecil. Kalau sekiranya benda ni boleh diimprovekan, saya rasa kita punya industri akan jadi so much healthier, and dia akan jadi berkembang lebih besar. Jadi itu saya punya intention, tapi it turns out to be, saya dikatakan menjolok sarang tupuan. So saya rasa memang terasa sangat disengat beramai-ramai. Jadi macam I feel like, alamak, apa ini? Tapi at the same time, saya rasa macam benda yang saya buat tu tak salah, sebab itu pandangan peminat. Lainlah kalau saya sendiri yang tulis, sebab saya tengok artis-artis lain pun ada juga yang repost apa yang peminat dia tulis. So I don't think it's wrong for me to repost what my fans punya pandangan, you know. Dia ada call saya, tapi dia tulis dia merayu seperti pengepis. Tak ada kisah ini. Dia call saya, dia kata ada tempat kosong, dia nak datang untuk Sheila Hamzah punya konsert. Saya berasa gembira sebab ada media dia sudi datang ke konsert lagi untuk itu Sheila Hamzah konsert. Sebab itu saya sudah kata itu kerusi, itu seat, itu konsert sangat limited kan. Saya kena confirm ketandangan semua media dengan kerusi yang sedia ada. Jadi saya pun tak boleh bagi kerusi yang banyak yang seperti dia nak kepada dia. Jadi saya pun kata dengan dia, kalau dia ada videographer, kami boleh bagi dia satu wartawan dengan satu videographer datang. Saya cakap dengan dia macam ini, saya terang baik-baik dengan dia. Tak akan kami nak cakap busuk buruk dengan media. Kami nak media punya support kan. Ya. Tapi tidak merayu lah. Dia tak ada merayu. Macam saya pun rasa hairan kenapa dia tulis dia merayu seperti pengepis. Tak ada macam ini. Okey, tak apa dia. Ya. Itu isi sama saya. Senang-senang tunjuk. Ya, ini putih. This is the email. Email. Boleh tak yang ini bagi balik pada kawan-kawan kita? Jadi dia pun perlukan bukti yang nyata. Jadi bagi kerjasama, sama ada melalui email atau terus bagi penulis yang ada ni. Ya? Tengok sendirilah. Kau event ni.
dikatakan berkenaan dengan promosi album di China. Okey, tak kisahlah hari ini bersama China ataupun perangai ni kami terima sajalah untuk berita. Tetapi kami difahamkan sebab bos saya dah tanya Kak Eric dah, ada ke tidak peminat datang hari ini? Sebab ini adalah press conference untuk media, bukan untuk peminat. Dan malangnya di hujung sana terdapat peminat yang ada. So, macam mana keadaan ni sekarang penganjur? Okay. Adakah ini press conference atau sesi ramah media? Okay. This is all on me. Okay. This is all on me. Dia tak ada kaitan dengan penganjur. Di mana selepas ini Sheila akan buat a gathering with my fans. So since they're already here, instead of letting them waiting downstairs for me, panas kabur benda, and they're all younger than me. So humidity just ada naik atas. So I don't think that's really a problem because they are not media. Dia tak terlibat dalam sesi kita, tapi atas timbang rasa jangan bergerak kat bawah sebab Sheila ada program bersama peminat. Macam sebelum ni pernah buat dengan Sheila lah. Exactly. Jadi Sheila akan sebentar lagi lah. Ya, itu dengan dia orang tiada kaitan tentang yang. Terima kasih atas soalan tu, penganjur nak sambung jawab.